Setiap tahun aku akan cerita pasal the new Xiaomi Pad dan tahun ni diorang release yang baru lagi. Ini dia Xiaomi Pad 8 Pro yang terbaru. So, apa yang baru dekat tablet ni? Mari aku cerita. First kali, bila aku pegang, dia rasa solid tapi lagi nipis lah kat sini. Tapi highlight utama dia tahun ni adalah Snapdragon 8 Elite. Tablet ni memang dibina untuk speed. Refresh rate pun 144Hz. Memang smooth gila bila korang scrolling ataupun main game tu. Tapi satu benda yang aku rasa agak kurang sikit kat sini adalah dia punya screen, iaitu screen LCD sahaja. Don't get me wrong, resolusi 3.2K dia memang cantik. Cuma aku wish sangat tahun ni diorang dah guna OLED ataupun AMOLED. Tapi aku faham kalau guna OLED atau AMOLED, confirm harga dia akan naik gila-gila. Jadi Xiaomi kekalkan LCD untuk maintain harga yang kompetitif dan juga marhan tu. Bila cakap pasal performance, tablet ni memang a beast. Setakat nak edit dekat CapCut tu memang takkan di isu punya lah. Malah kalau korang kaki emulation, nak main game yang berat-berat kat emulator pun memang bisa aja dekat sini. Tak ada stutter, tak ada drop frame, thermal management pun agak bagus. So persoalan kat sini, patut ke korang upgrade? So jawapan dia sebenarnya simple je. Kalau korang yang pakai Xiaomi Pad 7 atau 7 Pro, is not really worth the upgrade sebab tak ada major improvement sangat. Tapi kalau korang pakai 6, 5 dan juga yang paling lama dulu tu, this one is a major improvement dari segi performance dan juga everything yang diorang tawarkan tu. Aside from that, memanglah diorang dah tambah sikit spek dari segi bateri, charging dan benda lain tu, but it's something yang aku rasa sama je macam model tahun lepas tu, just diorang tambah baik lagi. So kalau korang tengah cari tablet harga bawah 2,500 tu, this one is actually really good. Cuma peringatan kat korang lah, semua benda ni dijual separately, dia tak datang lah dengan dia punya casing ni, dia ada keyboard, dia ada pensel, dia tak datang dengan semua benda tu. So you guys have to buy it separately. So harga dia pusing-pusing kat 3,000 juga lah kat sini. But if you ask me, it's pretty worth it lah untuk korang yang nak buat kerja, productivity dan lain-lain tu. So apa pendapatan korang? Beli atau tak beli Xiaomi Pad 8 Pro ni? Cuba tulis kat comment section tu.